Itu pun satu persoalan lagi. Bila kita kata Islam ada dah universiti dia dulu, tapi universiti yang kita ada dulu tu dia bukan universiti macam ni. Dia bukan institusi macam kita yang kita amalkan hari ni. Yang kita amalkan hari ni betul-betul kita ambil daripada pengalaman Eropah lah, Eropah dan Barat. Jadi timbul juga persoalan, what is university kan, atau what is Islamic University dan seterusnya. Okay, so itu dia punya ni lah latar belakang Cik Tuan. And saya nak terus kepada the crux of the idea lah. Ada banyak idea menarik kat sini. Idea of black hole tu as a perpetual now lah. Itu pun menarik lah kan. But all this dia adalah macam Stephen Hawking sikit kan, dia punya dia buat kita imagine kan. Tapi ada dua benda. Satu, dia punya interpretation of causality. Sebab dalam fizik ada dua teori besar daripada abad ke-20 kan, awal abad ke-20, yang dua-dua ni datang pada Albert Einstein lah. Quantum physics dengan relativity kan. Ada dua orang fizik kat sini. Saya nak cakap lebih-lebih pun tak boleh juga. So dua teori yang besar, dan dua teori ni dia bukan teori macam salah satu daripada banyak teori fizik yang ada tau. Dia macam di grand theory. Maknanya semua teori fizik yang ada pada hari ni dia belong to one of this.